Kor Polis Tentera Diraja telah ditubuhkan pada 12 November 1953, dikenali sebagai Polis Tentera Persekutuan dan diletakkan di bawah pemerintahan dan pentadbiran Royal Military Police British Army. Pasukan kecil ini ditugaskan khas untuk menyelenggarakan tata tertib tentera darat sahaja. Dewasa ini, Kor Polis Tentera Diraja telah berkembang dan memainkan peranan penting meliputi ketiga-tiga cabang perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia. Bertanggungjawab terhadap undang-undang, peraturan dan perintah-perintah tentera. Kecakapan Kor ini adalah selaras dengan cokan katanya sedia berkhidmat. Kor Polis Tentera Diraja adalah sebuah badan yang menjaga dan memelihara undang-undang Angkatan Tentera Malaysia. Walaupun di bawah cabang tentera darat, tetapi tugasnya meliputi ketiga-tiga cabang ATM. Setiap cabang ATM ada polisnya sendiri. Perbezaan antara polis di luar sana dan polis tentera adalah PDRM adalah sebuah badan yang menjaga dan memelihara undang-undang awam, sementara itu polis tentera menjaga dan memelihara undang-undang Angkatan Tentera. Setiap brigade tentera darat Malaysia terdapat satu kompani polis tentera. Terdapat pecahan dalam polis tentera antaranya cawangan latih, cawangan pusat tahanan, cawangan siasatan jenayah, cawangan istiadat dan cawangan siasatan khas. Kor Polis Tentera Askar Wartaniah terdiri daripada anggota sukarela. Protela dan Provos pula adalah polis tentera untuk tentera laut dan tentera udara. Tugas polis tentera cawangan para dan grup budak khas ialah menjaga dan mengawal tata tertib anggota tentera untuk komando dan brigade para sahaja. Tugas cawangan latih pula ialah melatih anggota dan pegawai tentera untuk diserapkan menjadi polis tentera. Tugas cawangan pusat tahanan pula ialah membaik pulih imej anggota dan pegawai tentera yang dikenakan tahanan atau penjara. Polis tentera juga menjaga dan mengawal fasiliti juga infrastruktur Angkatan Tentera. Sekatan jalan dan pemeriksaan sering dilaksanakan bagi tujuan pemeriksaan anggota untuk mematuhi dan peraturan serta prosedur yang telah ditetapkan. Kor Polis Tentera Diraja KPTD memikul tanggungjawab utama dalam mengekalkan disiplin, menguatkuasakan undang-undang tentera dan memastikan ketertiban di dalam kalangan anggota tentera. Sebagai polis tentera, KPTD beroperasi di seluruh negara dengan kehadirannya di setiap kamp tentera utama. Kewujudan KPTD amat kritikal dalam memastikan Angkatan Tentera Malaysia sentiasa berada dalam keadaan teratur dan berdisiplin. Selaras dengan cokan kata mereka, sedia berkhidmat.